Inilah dia Puan Salwa, umur 59 nak masuk 60. Sudah pun pencen 2-3 tahun lepas, tapi decide untuk sambung kerja balik. Dan Alhamdulillah rezeki sekarang bekerja di Nick Motorsport, pusat servis standard kilang anda. Dia bertanggungjawab untuk jawatan akaun dan juga finance. Dia jugalah yang mengawal duit keluar dan masuk. Segala transaksi, segala bank reconcile, segala PNL adalah melalui dia. Jadi termasuklah juga dengan pembaziran dan juga kebocoran. Inilah orang yang mengawal dia. Bukan sekadar gaji, bukan sekadar datang kerja ataupun tidak. Inilah orang yang mengawal, dan inilah orang yang membantu mengekalkan margin perniagaan kami. Orang yang membantu memastikan operasi sentiasa berjalan dengan baik. Orang yang menjadi latar belakang ataupun orang menjadi tulang belakang kita, tulang kuat kita, orang kuat kita, orang paling kanan sekali, dan orang yang antara yang pertama yang saya akan jumpa kalau saya masuk office. Inilah dia Puan Salwa. Tak ada dia bermasalah bisnes. Puan Salwa dikategorikan sebagai A player ataupun orang yang top tier. Boleh bekerja tanpa pantauan penuh, boleh buat decision makingnya sendiri, report kepada majikan dengan baik, menjalankan visi dan misi syarikat yang ditentukan oleh majikan dengan baik, selari, tidak ada masalah benda kecil-kecil seperti komunikasi, kehadiran, kedatangan, tak ada guys. Inilah dia, the legendary Puan Salwa. Tolong ceritakan sikit apa yang akak dapat selama akak kerja dengan Nick Motorsport. Silakan. Okay, saya dapat pengalaman yang paling menyeronokkan. Pertama kali saya masuk ke bengkel Nick Motorsport dengan dapat belajar bermacam-macam. Pertama sekali bahagian stok, bahagian spare part yang mana saya tak pernah tahu berkenaan motor. Sekarang saya dah tahu berkenaan motor, Alhamdulillah. Dan saya bersyukur dapat bekerja di sini dan dapat pengalaman yang hebat sekali. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan Puan Salwa yang bersyukur. Aku yang bersyukur sebab dapat Puan Salwa bekerja dekat sini. Kalau korang kat luar sana memiliki pengalaman dan juga personality, mentality, mindset yang seperti Puan Salwa, berminat untuk jadi partner kepada Puan Salwa, silakan hantar resume ke nombor ini, interview dengan aku. Jom kita bina kerjaya sama-sama, masa depan sama-sama. Standard saja. Modi jangan datang. Bye-bye.